Ada striker baru tu tak ada masalah lah, Alexander Isak. Sebab aku sendiri masih lagi yakin kalau diberikan servis yang cukup betul-betul sampai dekat dia dengan posisi yang optimum, dengan running yang dia boleh buat tu, dia mampu menyelesaikan masalah yang begitu besar untuk Liverpool. Dalam perlawanan dengan servis yang tak cukup banyak untuk dia, gol Cody Gakpo tu dah menunjukkan level macam mana apa yang dia boleh buat andai kata diberikan peluang dekat dia. Sebab aku boleh cakap macam ni lah, gol Cody Gakpo tu kemungkinan 70% dihasilkan oleh Alexander Isak. Bola cross yang daripada Dominic Szoboszlai tu, bukannya bola cross yang betul-betul square pass yang betul-betul sampai dekat kaki dia. Dia perlu turunkan bola tu dengan membelakangi gol, dan dia perlu turunkan bola tu dengan sentuhan yang sangat-sangat ringan. Sentuhan yang membuatkan bola tu jatuh dekat Cody Gakpo tu. Cody Gakpo hanya perlu apply the finishing touch. Kredit yang besar kepada Alexander Isak lah, yang aku rasa peluang tu kemungkinan hanya 30% pada awalnya, tetapi dengan sentuhan terakhir daripada Alexander Isak tu, dia menjadikan peluang tu naik kepada 70-80%. Servis tak dapat cukup baik dekat depan, itu akan membuatkan Hugo Ekitike sebagai pilihan yang lebih baik sekarang ni berbanding dengan Alexander Isak. Sebabnya Ekitike kita tahu dia akan drifting, dia akan turun ke bawah berbanding dengan naik ke atas. Tetapi masalah juga ialah Liverpool sampai bila akan delay the inevitable kan? Akan tak apa nanti minggu depan kita bagi main daripada orang. Minggu depan kita main lagi daripada orang. Daripada orang ni bermaksud aku ialah Alexander Isak dan juga Florian Wirtz. Sebab bagi aku Liverpool kot mana apa sekarang ni, sakit lah macam mana pun kena tempatkan kedua-dua player ni. Dia tak selesai masalah pun. Sebab isu dia bukannya Wirtz ataupun Isak, tetapi isu dia sistem hang tu tak optimum, membenarkan bola tu bergerak dengan lancar. Mana-mana striker pun memerlukan servis yang baik. Apabila tak dapat servis, you cannot do everything bro. Even Rodri pun cakap dia bukannya Lionel Messi nak gerakkan bola, nak buat gol tu sendiri. Bukan. Jadi Liverpool masih lagi memerlukan macam-macam lah benda yang aku rasa Liverpool masih lagi sangkut sekarang ni. Aku taklah kata setiap attacking Liverpool tu perlu berakhir dengan gol ataupun cubaan, tetapi perlu bawa variasi yang berbeza berbanding dengan hanya cut inside tentang right wing dan juga left wing, iaitu Mohamed Salah dan juga Cody Gakpo. Kalau Liverpool nak harapkan dia sebagai left wing utama Liverpool untuk baki perlawanan ni, it's a long day untuk Liverpool untuk musim ni. Seorang winger ni dia bukan setakat ada inside saja, dia juga boleh outside. Dia boleh, sepatutnya boleh go outside, yang membuatkan lawan tak boleh baca dia. Adakah dia akan masuk ke dalam ataupun keluar. Dan masalah pula untuk Liverpool, sebab Liverpool sekarang ni hanya mempunyai Rio Unggomoa yang boleh buat benda tu. Itu sebut pasal Cody Gakpo tau, tak sebut lagi pasal Mohamed Salah. Sebab at the end of the day kita tahu Salah tu masih lagi dia mampu menghasilkan crazy pass dan juga crazy goals untuk Liverpool, berbanding dengan Cody Gakpo lah yang kemungkinan dia akan pop up dengan satu gol, tetapi action lain tu dia takkan buat dengan level yang tinggi lah. Adakah aku dah rasa macam give up dah? Not really, no. Sebab aku tahu Liverpool masih lagi ada peluang. Dengan sekarang ni hanya awal musim, dan Liverpool dah pun menang 5 perlawanan awal pada musim awal, pada awal musim tu, yang membuatkan okey tak apa, sekarang ni Liverpool dah pun ada point. Situasi sekarang ialah Liverpool, prestasi Liverpool tu di atas padang, Liverpool masih lagi tak ada some sort of guaranteed starting 11 yang week in week out Liverpool akan menggunakan benda yang sama, menggunakan line up yang sama. Tetapi apa yang Liverpool nampak sekarang ni, nampak disjointed, nampak macam seolah-olah 11 player yang hanya baru dipanggil pada dalam grup WhatsApp pada malam tu, tak kenal pun, tiba-tiba main sekali. Sekarang ni nampak keadaan macam tu. Benda tu masih lagi aku rasa boleh fix, tetapi memang dia takkan smooth sailing lah seperti apa yang diharapkan oleh orang. Dia benda ni memang akan memakan proses yang lama, dan Liverpool perlu hadap benda tu. Sebab kalau nak sakit, bagi aku sakit sekarang lah, berbanding dengan nanti bila dah masuk period yang sangat-sangat crucial. Liverpool masa tu mempunyai prestasi form yang sangat-sangat merudum, yang membuatkan Liverpool sekadar hanya boleh challenge top 4. Sekarang ni bagiku Liverpool hanya berada satu mata di belakang Arsenal, dan hopefully Liverpool masih lagi boleh sort benda tu lah.